Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam madan. Pokok mawar tak hanya berduri, dipetik oleh si teruna bukan. Buku itu memberi pengetahuan. Bicara buku, saya mendengarkan. Tak kenal maka tak cinta, jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Emilia binti Nohanasam dan saya berumur 12 tahun. Saya merupakan anak didik dari Sekolah Rendah Islam 2, Felda Mata Air yang terletak di Padang Besar Utara Perlis. Kod sekolah saya ialah RCT 0003. Hobi saya ialah membaca buku, melukis dan mewarna. Manakala cita-cita saya pula ingin menjadi seorang anggota polis yang amanah pada suatu hari nanti. Dalam video ini, saya berasa amat gembira dan teruja untuk kongsikan mengenai sebuah novel yang telah saya baca, iaitu sebuah buku terbitan Galeri Ilmu Sindiran Berhad yang berjudul Kembara Atik Wazif Satu Anugerah. Buku ini pada awalnya diterbitkan pada tahun 2008. Untuk pengetahuan anda semua, novel ini mengandungi 263 halaman bercetak dan terdapat beberapa bahagian. Ianya berharga RM24.50 sahaja. Buku ini merakamkan ketabahan seorang anak kecil iaitu Wazif menanggung kesakitan dan kesengsaraan, ketekunan dan keberanian mengharungi rawatan yang menyakitkan. Juga merakamkan pengorbanan dan kesungguhan bapanya Hasan, iaitu penulis buku ini sendiri. Kasih dan doa ibunya Dora, gelak tawa dan sedu-sedan kakaknya Anung dan abang-abangnya Banga, Bang Pek serta usikan adiknya Kiha yang menjadi sebahagian daripada penawar. Berkejar dengan masa dalam ikhtiar memulihkan Wazif, Hasan membawa keluarganya merentas benua ke Beijing di negeri China, ke Timur Tengah, seterusnya berhijrah ke Amerika Syarikat. Kembara Wazir disulami kisah suka duka yang mewarnai hubungan kekeluargaan. Cerita cinta suami isteri, hubungan bapa dan anak, juga ibu dan anak. Jatuh bangun membina kerohanian yang mantap serta mencari kehidupan yang Allah redai. Kisah alam mistik perubatan Melayu turut melatari anekdot tangisan dalam tawa, suka dalam duka, susah dan senang yang diharungi bersama. Novel ini juga membongkar rahsia sebenar kehidupan dalam kita mencari arah tuju dan panduan kehidupan. Kita harus sedar bahawa kita dikelilingi oleh rahsia kebesaran, rahsia dikasihi dan rahsia disayang. Justru, apa jua bentuk dugaan dan cabaran, kita harus terima dengan hati yang terbuka. Kita harus bersyukur dan menganggap apa jua yang datang adalah satu anugerah. Kita harus belajar untuk menghargai dan berbahagia dengan apa saja yang ada, walau sekecil mana. Bila kita bersyukur dengan apa yang ada, bukannya iri hati dengan apa yang orang lain ada, kita akan dapat lebih banyak kenikmatan dan kesenangan. Novel hasil karya Hasan sangat menarik dan syarat dengan nasihat. Ianya boleh dijadikan iktibar dan nasihat terutamanya bagi mereka yang mempunyai anak istimewa. Pada pendapat saya, gaya penulisan novel ini sangat menarik dan mudah difahami. Penggunaan bahasa yang digunakan juga telah memudahkan saya untuk membaca dan memahami kesudahan karya yang dihasilkan ini. Bahasa yang digunakan juga sangat dekat dengan jiwa kita dan mempunyai sisipan nasihat yang sangat berguna. Melalui pengalaman pasangan ini, pembaca didedakan kepada realiti yang dihadapi oleh keluarga yang mempunyai anak istimewa, termasuk cabaran mendapatkan rawatan, pendidikan khas dan sokongan masyarakat. Ianya membuka mata pembaca mengenai keperluan untuk membina komuniti yang lebih inklusif, memberikan sokongan moral dan fizikal kepada keluarga yang memerlukan, dan tidak memandang rendah atau mendiskriminasikan golongan istimewa. Cuma, terdapat sedikit kekurangan yang terdapat di dalam novel ini.
iaitu grafiknya yang tidak berwarna dan cetakan huruf agak kecil. Buku ini bukan sahaja memberikan inspirasi kepada ibu bapa yang berada dalam situasi serupa, tetapi juga mendidik masyarakat tentang kepentingan empati, sokongan sosial dan cara menghadapi ujian dengan hidup dengan jiwa yang besar. Kesimpulan yang dapat saya kata bahawa buku ini mempunyai banyak unsur nasihat dan pengajaran yang sangat berguna kepada kita semua. Sekian daripada saya. Terima kasih.